Ini adalah erti sahabat sebenar. Kita memang kenal dengan seorang sahabat Nabi yang dipanggil Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina adalah orang pertama yang luar daripada family Nabi yang memeluk Islam. Nabi sebenarnya dah jadi best friend dengan Abu Bakar sejak usia remaja lagi. Ada yang mengatakan umur belasan tahun lagi Nabi dah memang berkawan dengan Abu Bakar. Sahsiah dan perilaku Abu Bakar sebenarnya tak tumpah macam Nabi. Sebelum Islam lagi, dia memang tak minum arak, tak menyembah berhala dan tak mengikuti perempuan. Dan dia dikenali dalam kalangan bangsa Arab antara orang yang paling lemah lembut. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, dia tanpa segan silu mengatakan ini adalah benar. Di situlah dia mendapat gelaran As-Siddiq itu dalam nama dia. Beliau merupakan orang yang dipilih oleh Nabi sendiri untuk berhijrah ke Madinah. Ketika peristiwa hijrah tu memang dah banyak pengorbanan dia. Daripada menyorok dalam gua sur sama-sama, digigit ular dan suruh anak dia Asma masa tu untuk hantar makanan walaupun dia tengah mengandung. Beliau juga antara orang yang membebaskan paling banyak hamba yang kena seksa masa tu. Tak dilupa juga Abu Bakar ni merupakan mertua kepada Nabi Muhammad. Ketika 10 orang nama yang disebut dalam syurga, ia merupakan orang pertama yang Nabi sebut dalam syurga. Lepas kewafatan Nabi, ramai sebenarnya yang kecewa dengan peristiwa tu sampai tak percaya benda tu berlaku. Tapi Abu Bakar lah yang mengingatkan mereka balik. Dia kata kalau kamu sembah Muhammad, Muhammad akan mati. Tapi kalau kamu sembah Allah, Allah tidak mati. Jangan lupa dia merupakan khalifah pertama yang dilantik selepas kewafatan Nabi. Dalam era pemerintahan dia, macam-macam benda yang dah dibuat. Antaranya adalah pengumpulan Al-Quran. Disebabkan masa tu Abu Bakar tengok ramai hafiz-hafiz yang meninggal masa perang Yamamah. Masa zaman dia jugalah beliau terpaksa menentang dengan golongan orang yang murtad. Masa tu ramai golongan orang yang tak mahu bayar zakat dan akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Dan juga timbul satu fitnah pada zaman dia mengenai seorang Nabi palsu. Nabi palsu itulah yang menyebabkan kucak-kacir yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Pada akhir hayat dia wafat dikatakan disebabkan diracun. Akhirnya dia meninggal pada usia 63 tahun, iaitu usia yang sama dengan Nabi meninggal. Dan akhirnya dimakamkan sebelah Rasulullah SAW. Jadi inilah kisah seorang sahabat yang membantu daripada sebelum Islam, ketika Islam dan selepas Nabi wafat. Dan tanpa Abu Bakar mustahil bagi kita untuk merasai kemanisan Islam.